Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke forum ilmiah yang bertajuk Persamaan dan Perbezaan Pemikiran serta Peranan Tokoh Asmah Haji Omar dan Nik Safiah Karim. Saya, Aina Batrisya binti Cik Zainal Abidin selaku moderator bagi forum pada hari ini. Sebelum para panel ini mengupas dengan lebih mendalam tentang tajuk kita pada hari ini, izinkan saya memberi pengenalan awal tentang kedua-dua tokoh hebat ini. Tokoh yang pertama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Nama penuh beliau adalah Nik Safiah binti Karim yang dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi di peringkat Ijazah Sarjana Muda Sastra Bahasa Melayu di Universiti Malaya. Beliau juga telah mendapat Ijazah Sarjana Linguistik di Universiti Stanford, Amerika Syarikat, dan peringkat tertinggi beliau adalah PhD dalam linguistik di Universiti Malaya. Antara kerjaya beliau adalah beliau merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu Universiti Malaya. Beliau juga merupakan bekas dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya, ahli jawatan kuasa Tata Bahasa Dewan DBP dan merupakan pengarang bersama Tata Bahasa Dewan iaitu pada edisi pertama dan kedua. Antara sumbangan dan kepakaran beliau adalah merupakan tokoh linguistik dan tata bahasa Melayu terkemuka, merupakan penyelidik utama dalam bidang morfologi dan sintaksis bahasa Melayu dan juga merupakan penulis buku rujukan utama pelajar dan guru termasuk Tata Bahasa Dewan. Beliau juga dalam anugerah dan pengiktirafan beliau juga merupakan tokoh akademik negara, anugerah tokoh bahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DPP dan juga diberi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya. Biodata Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar pula, nama penuh beliau adalah Asmah binti Haji Omar, dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah dan mendapat pendidikan Ijazah Sarjana Muda Sastra di Universiti Malaya, Ijazah Sarjana Linguistik di Universiti Edinburgh, Scotland dan PhD Linguistik di Universiti London. Antara kerjaya beliau adalah pensyarah dan dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya, bekas Ketua Jabatan Bahasa Melayu Universiti Malaya, pengasas Jabatan Linguistik Universiti Malaya dan pernah menjadi profesor pelawat di beberapa universiti luar negara. Antara sumbangan dan kepakaran beliau pula, beliau adalah tokoh linguistik yang banyak menghasilkan kajian tentang bahasa Melayu dan bahasa-bahasa di Malaysia. Beliau juga telah mengkaji linguistik Melayu dari aspek sosiolinguistik, dialektologi dan sejarah bahasa. Beliau juga telah menghasilkan lebih 40 buku ilmiah seperti Nahu Melayu Mutakhir dan Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Beliau juga dikenali sebagai pelopor linguistik moden di Malaysia. Dan anugerah dan pengiktirafan beliau adalah beliau merupakan tokoh akademik negara, anugerah sastrawan Nusantara
dan diberi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya dan merupakan tokoh ilmuwan negara pada tahun 2018. Baiklah, bersama-sama saya pada hari ini adalah dua panel hebat. Di sebelah kanan saya merupakan panel pertama, Saudari Fatin Ashikin. Ya, saya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya pula panel kedua, Saudari Akilah. Ya, saya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik. Baiklah, Saudari Ashikin dan Saudari Akilah akan mengupas dengan lebih mendalam tentang topik ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan perbincangan dengan aspek pemikiran. Saya menjemput saudari panel pertama, Saudari Ashikin, untuk menerangkan persamaan dari segi pemikiran antara dua tokoh ini. Persilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Dari segi pemikiran, kedua-dua tokoh ini berkongsi pandangan bahawa bahasa Melayu ini teras identiti bangsa Melayu yang perlu dipelihara, dimartabatkan dan dikembangkan sejajar dengan arus kemodenan. Mereka melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai simbol jati diri, warisan budaya dan wadah penyatuan masyarakat pelbagai kaum. Selain itu, kedua-dua tokoh berpemikiran bahawa bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa ilmu dan bahasa pengata di institusi pendidikan bagi memastikan kesinambungan penggunaannya di peringkat tinggi. Bukan itu sahaja, kedua-duanya juga berfikiran bahawa bahasa perlu berkembang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Oleh itu, mereka sama-sama menekankan pentingnya penyelidikan linguistik dan pembangunan istilah baru agar bahasa Melayu kekal relevan dalam dunia globalisasi. Mereka turut berpandangan bahawa masyarakat perlu berdisiplin dalam penggunaan bahasa agar nilai dan keindahan bahasa Melayu sentiasa terpelihara. Itu sahaja perkongsian saya berkenaan persamaan antara dua tokoh tersebut. Baiklah, terima kasih Saudari Ashikin. Penjelasan yang diberikan sangat bernas dan menyeluruh. Sebagai rumusan bagi persamaan dari segi pemikiran yang dinyatakan oleh Saudari Ashikin sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa kedua-dua tokoh ini memiliki visi yang sama, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang bermartabat tinggi dan mampu berfungsi dalam semua bidang kehidupan, termasuklah bidang pendidikan, pentadbiran dan penyelidikan ilmiah. Selain itu, pemikiran mereka juga mencerminkan semangat cinta bahasa yang mendalam serta kesungguhan dalam mempertahankan keaslian bahasa Melayu yang sambil memastikan ia terus maju seiring dengan perkembangan zaman. Justru saudari panel 1 dan panel 2, kedua-dua tokoh ini bukan sahaja menjadi pelindung bahasa, malah juga pembaharu pemikiran bahasa Melayu moden. Seterusnya, saya menjemput Saudari Akilah untuk menerangkan serba sedikit tentang perbezaan dari segi pemikiran antara dua tokoh hebat ini. Persilakan saudari. Okay, baiklah, terima kasih moderator kita. Okay. Walaupun Asma Haji Omar dan Nik Safia Karim mempunyai tujuan yang sama, namun pendekatan pemikiran mereka berbeza. Bagi Profesor Asma Haji Omar, beliau lebih menumpukan kajiannya kepada bidang linguistik, teori dan sosiolinguistik. Pemikiran beliau meneliti bahasa dari sudut sistem bunyi, struktur dan hubungannya dengan budaya serta pemikiran manusia. Beliau berpendapat bahawa bahasa mencerminkan cara fikir dan pandangan dunia masyarakat penuturnya. Oleh itu, kajian bahasa perlu mendalam dan bersifat saintifik untuk memahami budaya bangsa
Melayu secara menyeluruh. Sebaliknya, bagi Profesor Nik Safiah Karim, beliau pula menumpukan pemikirannya kepada aspek tata bahasa, pendidikan dan penggunaan bahasa dalam konteks masyarakat. Beliau menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu yang betul dan baku dalam pendidikan, pentadbiran serta komunikasi seharian. Pemikiran Nik Safiah lebih bersifat praktikal dan normatif. Beliau menekankan standardisasi dan kebersihan bahasa agar penggunaannya tidak terhakis oleh pengaruh bahasa asing. Okey, itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari Akilah atas perkongsian yang cukup padat dan bermakna sebentar tadi. Sebagai rumusan bagi perbezaan dari segi pemikiran, dapat kita simpulkan bahawa Asmah Haji Omar berpemikiran bersifat ilmiah dan teoretikal, meneliti bahasa sebagai fenomena ilmu dan budaya, manakala Nik Safiah Karim pula berpemikiran lebih pragmatik dan pendidikan, menekankan aspek penggunaan serta pembelajaran bahasa. Perbezaan ini menjadikan kedua-dua tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain. Asmah membina asas teori dan falsafah bahasa, sementara Nik Safiah Karim pula memastikan pelaksanaan dan penerapan bahasa berlaku dalam sistem pendidikan serta kehidupan masyarakat. Dengan gabungan kedua-dua pendekatan ini, bahasa Melayu dapat berkembang secara seimbang antara teori dan praktik. Baiklah, kita telah membincangkan tentang pemikiran kedua-dua tokoh. Sekarang kita beralih pula kepada peranan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Untuk itu, saya menjemput sekali lagi saudari panel kedua, saudari Akilah, untuk menerangkan persamaan dari segi peranan antara kedua-dua tokoh hebat ini. Dipersilakan saudari. Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator kita. Baiklah, dari segi peranan, Asmah Haji Omar dan Nik Safiah Karim, kedua-duanya memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan bidang linguistik dan pendidikan bahasa Melayu. Mereka bersama-sama aktif sebagai sarjana akademik di universiti dan menjadi perintis dalam usaha pendidikan bahasa Melayu moden. Selain itu, kedua-duanya turut menghasilkan banyak karya ilmiah seperti buku, artikel dan kajian bahasa yang menjadi rujukan utama dalam bidang linguistik tempatan dan antarabangsa. Mereka juga turut terlibat secara langsung dalam usaha penggubalan dasar bahasa kebangsaan dan memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Tidak ketinggalan juga, kedua-dua tokoh ini turut menjadi contoh wanita ilmuwan yang berwibawa dan menjadi inspirasi kepada generasi muda dalam bidang bahasa. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih atas huraian yang padat itu. Sebagai rumusan bagi persamaan dari segi peranan yang telah dihuraikan secara mendalam oleh saudari Akilah sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa kedua-dua tokoh ini, iaitu Nik Safiah Karim dan Asmah Haji Omar, bukan sahaja berperanan sebagai ahli akademik, tetapi juga sebagai pejuang bahasa dan pembentuk dasar bahasa Melayu moden. Peranan mereka melampaui batas bilik kuliah. Mereka menulis, meneliti, berucap dan memimpin agar bahasa Melayu terus menjadi bahasa yang berwibawa. Sumbangan mereka telah mengangkat imej wanita dalam dunia akademik dan menjadikan bahasa Melayu berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Seterusnya, kita akan ke fokus lain, iaitu saya menjemput saudari Fatin
Ashikin untuk menerangkan perbezaan dari segi peranan antara dua tokoh berwibawa ini. Persilakan saudari. Terima kasih sekali lagi moderator kita pada hari ini yang sangat cantik dan menawan. Okey, pada pandangan saya dari segi peranan, Asmah Haji Omar dan Nik Safiah Karim mempunyai fokus yang berbeza walaupun tujuannya sama. Bagi Profesor Asmah Haji Omar lebih menonjol sebagai penyelidik dan ahli teori linguistik. Beliau banyak menghasilkan kajian mendalam tentang struktur bahasa, linguistik, antropologi dan bahasa-bahasa etnik di Malaysia. Dan bila karya beliau seperti Nahu Melayu Mutakhir dan Linguistik Umum menjadi rujukan utama pelajar dan sarjana linguistik. Beliau juga memainkan peranan penting dalam memperkenalkan linguistik moden ke Malaysia serta memasyhurkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa melalui seminar dan penulisan akademik. Manakala dari pandangan Profesor Nik Safiah Karim pula lebih menonjol sebagai pendidik dan pentadbir bahasa. Beliau aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka atau dikenali sebagai DBP yang menjadi pengarang utama dalam tata bahasa Dewan serta terlibat dalam pengembalan kurikulum bahasa Melayu di sekolah dan universiti. Bukan itu sahaja, beliau turut berperanan dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam media, komunikasi awam serta pentadbiran kerajaan. Itu sahaja pandangan saya berkenaan perbezaan antara dua tokoh tersebut. Baiklah, terima kasih saudari Ashikin. Sebagai rumusan bagi perbezaan dari segi peranan, dapat saya simpulkan bahawa Asmah Haji Omar berperanan sebagai pengkaji bahasa dan pembina teori yang mengangkat bahasa Melayu di arena antarabangsa. Manakala Nik Safiah Karim pula berperanan sebagai pendidik, pentadbir dan pejuang bahasa dalam sistem pendidikan serta institusi tempatan. Peranan mereka berbeza dari segi pendekatan, namun kedua-duanya memainkan fungsi penting yang saling melengkapi. Seperti Asmah Haji Omar memperkukuh asas keilmuan bahasa Melayu, manakala Nik Safiah Karim pula memperkukuh pelaksanaan dan pembudayaannya dalam masyarakat. Melalui gabungan kedua-dua peranan tokoh hebat ini, bahasa Melayu bukan sahaja dipertahankan, malah berkembang sebagai bahasa ilmu dan bahasa bangsa yang dihormati. Baiklah, para penonton sekalian, kita telah sampai ke penghujung forum pada hari ini. Jelas bahawa kedua-dua tokoh wanita ini, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, mempunyai pemikiran dan peranan yang amat besar dalam perkembangan bahasa Melayu. Walaupun berbeza pendekatan, mereka berkongsi matlamat yang sama, iaitu memastikan bahasa Melayu terus hidup, dihormati dan digunakan dengan meluas dalam semua lapisan masyarakat. Perjuangan dan sumbangan mereka menjadi bukti bahawa bahasa Melayu mempunyai kekuatan yang mampu menandingi bahasa dunia lain jika terus dipelihara dan dimartabatkan. Baiklah, dengan itu saya mewakili seluruh panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang setia mengikuti forum ini. Saya Aina Patricia sebagai moderator. Saya Fatin Nuri Ashikin sebagai panel pertama. Saya Akila Auni sebagai panel yang kedua. Mengucapkan sekian, terima kasih dan salam hormat.